Emas dalam akaun tak boleh keluar? Bayangkan dalam akaun tertera nilai emas berjuta-juta ringgit, tetapi apabila mahu menembus emas fizikal, maaf, emas ini tidak boleh dikeluarkan. Terkejut bukan? Sebab itu, sebelum membuka mana-mana akaun emas, jangan hanya bertanya berapa untung. Tanya dulu 5 perkara ini. Pertama, adakah emas itu benar-benar wujud dan diperuntukkan atas nama kita? Kedua, bolehkah kita menebusnya sebagai emas fizikal? Ketiga, berapakah berat minimum untuk pengeluaran? Keempat, apakah caj penebusan, penghantaran dan penyimpanan? Kelima, apa akan berlaku sekiranya syarikat atau platform itu menghadapi masalah? Bukan semua akaun emas mempunyai syarat yang sama. Ada yang membenarkan pengeluaran fizikal, ada yang mempunyai had tertentu dan ada produk yang hanya memberikan pendedahan kepada harga emas. Jangan tunggu sudah menyimpan banyak baru hendak membaca syaratnya. Emas bukan sekadar nombor yang muncul pada skrin. Jika matlamat kita ialah pemilikan emas, pastikan kita tahu hak kita untuk menebusnya. Sebelum membeli, semak. Sebelum meminjam, fahami. Sebelum percaya, minta bukti. Komen semak jika tuan-puan mahu senarai semak sebelum membuka akaun emas.